Langu merupakan sebuah pekan yang terletak di selatan Thailand. Tidak seperti Hanyai ataupun Danok, pekan ini kurang dikenali oleh pelancong-pelancong dari Malaysia. Pekan ini terletak sejauh 55 km dari sempadan Malaysia Wang Telian. Langu juga merupakan sebuah daerah di wilayah Satun yang terletak berhampiran sepadan Malaysia. Wilayah di negara Thailand seumpama satu negeri di Malaysia. Langu mempunyai sejarah yang unik, pengaruh budaya Melayu yang kuat serta memainkan peranan penting dalam pembangunan pelancongan Thailand Selatan. Langu terletak di pantai barat wilayah Satun, menghadap Laut Andaman. Kawasan ini mempunyai pantai yang panjang, pulau-pulau kecil dan kawasan hutan yang kaya dengan biodiversiti. Langu juga menjadi pintu masuk ke kawasan marin yang terkenal seperti Tarotua National Marine Park dan pulau pelancongan terkenal Koh Lipe. Nama Langu dipercayai berasal dari bahasa Melayu. Tempatan kerana wilayah Satun satu ketika dahulu mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Kedah. Malah ramai penduduk di kawasan ini masih mempunyai keturunan Melayu dan beragama Islam. Dianggarkan sekitar 70% penduduk di sini beragama Islam. Penduduk Melayu telah lama menetap di kawasan ini dan meninggalkan pengaruh yang jelas dari segi bahasa, makanan dan budaya. Masjid-masjid, sekolah agama dan budaya masyarakat Islam masih menjadi sebahagian penting dari identiti Langu. Hari ini, Langu terus berkembang sebagai destinasi pelancongan utama di selatan Thailand. Ekonomi Langu banyak bergantung kepada pelancongan marin, perikanan, pertanian dan perdagangan sempadan. Jika anda berhasrat untuk berkunjung ke sini, adalah lebih mudah jika anda membawa kenderaan sendiri. Banyak tempat menarik yang boleh anda lawati di sekitar Langu.
Antara tempat-tempat yang menarik di sekitar Langu adalah Pantai Pak Bara, Taman Laut Tarotua, Taman Negara Marin Muko Petra, pulau-pulau kecil di Laut Andaman dan kampung nelayan tradisional. Makanan halal mudah didapati di sini dan harganya pun sangat berpatutan. Rugi kalau tak mencuba makanan tempatan, terutamanya sarapan pagi dengan kuih muih yang seakan kuih muih dulu-dulu orang Melayu. Beginilah suasana Pekan Langu di pagi hari. Hampir sama seperti di Malaysia. Kedai-kedai mula dibuka seawal pukul 9 pagi. Cuma kedai-kedai yang menjual sarapan pagi dibuka lebih awal. Seven-Eleven terdapat hampir di setiap pekan di Thailand. Dah menjadi tempat wajib singgah bagi pengunjung dari Malaysia. 7-Eleven di sini menyediakan khidmat pehantaran. Boleh order melalui app yang disediakan. InsyaAllah di kesempatan yang lain kami paparkan pekan-pekan kecil yang lain yang ada di selatan Thailand. Teruskan menonton video-video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe.